الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, al-fasl, dalam bab kita ni al-bab as-sabi' fi adab as-suhbati wal mu'asharati ma'al khaliqi subhanahu wa ta'ala wa ma'al khalqi. Faslun fi adabil alim. Ini suatu pasal pada menyatakan adab orang yang alim. Orang alim kena ada adab dia. Kalau orang alim tidak beradab, bagaimana orang kampung, orang yang tidak alim nak ikut dia? Karena itulah kita nak jadi pemimpin, nak memimpin orang, nak jadi pendidik, nak didik orang, pendakwah, nak dakwah orang ni. Terutama sekali kita kena sedaya upaya baiki kita dulu. Barulah orang tengok tu, boleh ikut ustaz ni. Ni tak tanya kalau kita ni nak dakwah orang, nak ajak orang, tiba-tiba waktu orang azan kita buat kedai kopi juga, ataupun duduk telenggok di kedai kopi, duduk tengok TV, tengok-tengok orang duduk tengok, dia kata ustaz tengah tengok gusti. Jadi macam mana orang bawah kapur dia nak percaya kita? Itu masalah persoalan kita hari ni. Kita pasal itulah dia perlu kepada adab orang alim ni. Ada beberapa adab. Bermula adab orang yang alim itu 17 perkara. Kena 17 ni malam ni. Rapat molek kalau boleh pakai. Yang pertama, ihtimal. Orang alim ni adab dia yang pertama ihtimal. Apa dia ihtimal? Yakni menanggung suatu dan menerima suatu yang didatangkan oleh murid daripada pertanyaan dan pekerjaan yang menyusahkan akan dia. Ihtimal ni maksudnya orang alim ni kena bersifat dengan sabar. Kadang-kadang orang mari tanya kita ni tak tengok masa. Dia telefon ustaz pukul 12 malam, telefon lagi, saya ada masalah. Kata masalah tu masalah lah, tapi ustaz punya ada tanya tidur juga. Tak boleh tidur saya ni kalau tak tanya soalan. Kata tanya, nak kata orang dia tak layan dia kan, dia kata ustaz ni sombong lah, telefon pun tak angkat, macam-macam perangai. Hak telefon tu boleh fikir ke kita tahu siakat, jangan angkat, nak mai ketuk pintu rumah. Malam pun mari, pagi pun mari, ada macam-macam cerita. Yang pentingnya orang alim kena, bila dia terima jawatan alim ni, bila jawatan alim kita boleh ambil, tunggu orang bui lah, kita kena usaha dulu, kena belajar betul-betul, menghabiskan usia berpuluh tahun, berbelah tahun habis masa menimba ilmu Allah, barulah kita menyampaikan pula kepada orang lain. Jadi bila kita terima ni kerja jadi orang alim, nak jadi orang alim sekarang ni susah. Kita kata kita terima kerja jadi talabatul ilmi, jadi pelajar agama, orang yang mengaji. Itu sedap sikit, lebih selesa sikit. Bunyi alim ni buat nampak tinggi sangat, tapi setengah orang dia bahasa dia orang alim. Nak kata mana dia ada? Ada orang sepupu saya ngajar, ada juga lah gitu. Macam-macam cerita. Yang pentingnya ihtimal. Makna apa makna ihtimal? Menerima, menanggung, sabar. Hendaklah orang yang alim itu bersifat sabar pada sesuatu yang datang kepadanya daripada segala yang menyusahkan akan dia, dan jangan lekas marah ia akan muridnya itu. Sabar anak murid, mari tanya mana-mana pun jawab je lah soalan. Itu yang pertama. Yang kedua, luzumul hulm. Luzum al-hulm yakni apa? Luzum al-hulm yakni segianya bagi orang yang alim itu bersifat dengan hilm, yakni tiada lekas marah. Hilm ni makna lemah lembut lah, sifat lemah lembut, jangan mudah marah. Yang ketiga, duduk dengan haibat
Hak ni yang ketiga ni, ada adab yang ketiga orang alim, dia kena duduk tu cara hebat. Atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Tok guru ke orang alim, tok lebah ustaz ni, duduk tu jangan apa hebat sikit. Jangan duduk tu kalu tepat. Ni kedai kopi pun senggeng. Tengok orang duk buat masuk kelak kereta. Tak ada orang buat, kita buka kelak. Ini bukan pesen dia. Bukan pesen, sifat orang alim kena ada kehebatan dia. Duduk tu mak Allah. Kalau tak ada orang nak kecek, tak ada tanya masalah, kita berzikir. Duk cokor seorang sini, tak ada orang mari tanya apa-apa soalan hukum tak hari. Kita zikir pada Allah SWT. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apa susah? Kita ada, Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk berzikir. Maknanya yang pentingnya orang alim ni kena duduk dengan hebat serta menundukkan kepala. Jangan duduk lenggok tengok orang kau sedap. Ni kalau dia tunggu tepi jalan orang lalu kak, pasal kena tengok. Kau tak tengok. Kalau tak tengok, tunggu apa situ? Naik datang masjid lah. Duduk ambil Quran baca. Itu lebih baik, lebih maknanya hebat kedudukan tu orang alim kena jaga standard dia. Yang keempat, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah, melainkan atas orang yang zalim, kerana menegahkan daripada kezalimannya itu. Orang mari orang sesok ko masuk prek motosikal berhenti depan masjid, depan tangga kita. Assalamualaikum, jawab dengan penuh mulut, waalaikumsalam, selamat datang. Ni bunyi motosikal kat depan tangga, Tuhan nak kita. Oh dia kat tempat gitu. Kalau anak dia kata kereta hitam masuk masjid besar, oi, tak ada saruk baju, cakur tangga, selamat datang. Ni bukan pesen. Pesen kita tok guru, pesen kita lebah, ustaz, orang-orang alim, sama ya orang mari rumah dia. Hak sesok mari ke, hak kaya mari serupa. Kalau orang mari minta, tak kena cara. Kita royak dengan baik. Awak nak mari minta derma sini. Orang sini pun duk kutip derma, nak buat asrama lah, kebeki lah, beki parit lah, macam-macam derma lagi. Patut awak tu lagi kutip orang mari sini. Royak molek. Tak boleh lah kita kata, awak tak tahu. Sini bukan apa? Bukan apa kutip derma, jangan duduk jekoh dia lah. Kecek dengan baik. Kecuali orang alim ni bila jumpa dengan orang zalim, kita kena act sikit. Kata hak tu buat ni tak kena ni. Kan buat nyayang ke orang ke zalim pada orang ni tak baik. Mana kita kena royak. Ni kalau jumpa orang zalim tak berani pula. Tak berani hak lemah-lemah ni. Hak gatis sikap buruk ni yang berani jikah. Yang kelima, memilih tawaduk. Allahu akbar. Berat-berat berlaku sifat dia ni. Memilih tawaduk, yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang ramai dan pada majlis orang banyak. Itu bahasa kita lama. Bahasa kita baru kita kena tebus ramai. Bahasa banyak ni untuk benda lain. Ya, ramai itu baru untuk manusia. Tak apalah, itu istilah dia zaman dulu, kita ubah. Memilih tawaduk, yakni merendahkan diri pada perhimpunan. Kalau duduk dalam perhimpunan orang ramai, kita duduk dia cerok dinding je. Tapi masalah juga, kalau penganjur tengok dia tak benar, kita duduk situ, dia akan tarik kita, ustaz duduk atas, depan sekali duduk mencokok. Dia tak apalah kalau orang tarik. Ni tak tahannya kalau orang tak tarik naik tu berasak lengah bawah. Tak ajak aku duduk atas ni. Jadi tak boleh lagi, biar kita duduk bawah sudah. Dah orang tak siap ajak naik atas biar. Yang keenam, meninggalkan bergurau-gurau senda dan bermain-main. Tuan guru, para alim ulama jangan duk gurau kau si. Ni kat kecek tak tu kalu merapu. Pak tu orang jadi panggil karut lah kita. Panggil hal tak betul. Tak. Yang panggil gelar-gelar yang tidak pernah sabah dengan tokoh agama, dengan tokoh ulama. Jadi kita sendiri jangan merendahkan diri kita, jangan menjatuhkan diri kita, jangan gurau-gurau atau bermain-main. Main-main ni maknanya kita pergi satu tempat yang tak pernah sabah dengan kita. Pergi duduk lelah di pasar malam, tak ada kerja buat. Nak pergi beli. Sudah beli naik kereta balik. Boleh duduk cokok situ. Lepas-lepas tengok ustaz dengan serba besar, cakup depan sekali duduk pak orang jual ubat. Gapo hijau lah gitu. Jadi jangan buat perangai lah gitu.
Ini perangai-perangai yang tidak sepatutnya dilakukan. Meninggalkan bergurau-gurau dan bermain-main. Yang ketujuh, kasih sayang dengan orang yang belajar kepadanya. Setiap orang mari nak mengaji kita tu anak murid kita. Mana kita kena sayang ke dia? Dan berperangai dengan lemah lembut daripada pekerjaan dan perkataan. Kecek moleklah dengan orang. Cakap baik-baik. Kadang-kadang ni kena marah juga pelajar-pelajar hak tak reti tak sangat tu. Tapi maknanya marah tu bukan marah benci, marah tu marah nasihat. Yang ke-8, menanti dan memeriksa dengan perlahan atas pertanyaan orang yang dungu. Tahu orang yang dungu? Ni pelajar kita ni tahu kat mana dungu apa? Tahu mana dungu? Dungu ni orang tak cerdik. Atau orang yang bebal. Bebal tu orang tolak juga. Dungu tu orang tolak lah. Tahu tak mana tolak? Tolak tu mana dungu? Bebal tu mana bodoh? Hak tolak ya dungu dengan bebal tu. Dua beradik je dua tu. Maknanya kalau mari orang hak dungu-dungu, orang bebal ni jangan duduk marah dia. Dah kita tahu dah dia perangai lagu tu kan. Ikutlah nak apa. Terima. Wui seria lagi belilah kata. Gila dia yang boleh seria ke tak? Yang ke-9, membaikkan dan membetulkan akan orang yang bebal dan orang yang jahil dengan menunjukkan akan jalan kebajikan dan jalan yang benar dan meninggalkan memarah dan menggertak akan orang yang baru belajar. Jadi kalau orang tak betul, orang jahil ke, orang apa tak betul, kita royak molek. Salah ni hak buat ni. Hak betulnya macam ni. Hak apa buat ni tak kena. Tak kena mana? Tak kena lagi ni gini. Contohnya tengah hari tadi, kita duduk di kedai photostat tengah jalan tu. Tiba-tiba mari orang bawa kitab Yasin. Dia panggil Yasin Fadilah. Ni kitab ni bahaya. Kitab Yasin Fadilah ni dia campur habis dengan benda-benda lain. Dia tulis Yasin 7 kali, Yasin 7 kali, lepas tu ada campur dengan kata-kata. Ia menyebabkan surah Yasin Quran tu sudah bercampur aduk dengan tak tahu mari mana. Jadi kita Allah Ta'ala beri cerah mata sikit, tengok kata Yasin apa pelik. Dia kata ni Yasin Fadilah. Kata Fadilah apa? Fadilah campur habis ayat Quran dengan dia campur. Kalau dia baca tafsir, tak apa tafsir ni ayat Quran duduk dalam kurungan, lepas tu ada tafsir tepi. Hak ni tidak dicampur sekaligus lalu. Jadi benda ni lama dah kita bincang. Jadi ayat Quran ni tak boleh kita campur dengan benda lain. Kalau nak syarah dia, Quran tu betul-betul dalam kurungan, lepas tu lah baru syarah ni tidak dia campur sekali. Orang kita ni suka benar cari benda pelik-pelik, benda ajaib-ajaib. Sebab itulah kita sekarang ni berusaha seboleh mungkin kita duk kempen muslimin dan muslimat ni supaya balik semula ke pakar jalan. Kita ambil betul-betul sabit, betul-betul sahih daripada Nabi, kita buat. Ni pun tak habis lagi. Duk cari Yasin Fadilah ni pula dah. Itu kijik orang kita dia suka pakai pelik. Bila kita rayak dia tak kena ni, tambah-tambah ayat-ayat Quran ni. Dia kata hak ni hak. Tu alif benar buat ni. Orang kata, tak tahu tu alif kata apa. Yang pentingnya capur Quran Yasin 7 kali. Tak ada dalam Quran Esau Yasin. Kau apa kali? Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Dah dia 7 kali je tu. Kata ni salah. Dia tambah-tambah Quran ni. Mana boleh? La ilaha illallah. Dia kata tak boleh. Tu alif benar. Kata, tak tanya tu alif ke siapa. Yang mau tanya, mau pertikainya kenapa? Tambah-tambah ayat ni. Ini yang salahnya. Buat kita ni duk main lah kata. Bila orang tegur, duk main untuk ayah lalu. Jadi tak apalah, lakukan apa kita kena sabar, membetulkan keadaan. Bila kita jumpa apa ni, hak salah kita kena rayak. Dia marah balik kita senyap lah tak sedut kepala dengan dia. Yang ke-10, jangan malu daripada mengata tiada aku tahu. Ni jari orang nak kata ni. Jari orang nak kata. Nak kata tak tahu tu rasa kekok sikit. Kekok tak kekok? Ustaz ni taraf tinggi ni. Boleh kata tak tahu ni. Apa salahnya? Ataupun mengata wallahu alam. Kalau bagi kita tak tahu, tak kata betul wallahu alam. Nanti saya tengok kitab ataupun saya tanya sahabat-sahabat tutup guru hal lain, apa dia maksud dia sebenarnya. Dia bukan semua respon kita berlaku. Kalau kita tak tahu, orang lain tahu. Rupa ya. Dia tak tahu, mungkin kita tahu. Dia adalah kelebihan akhlak masing-masing, ingatan orang. Jadi jangan malu nak mengatakan wallahu alam mana-mana perkara yang kita tak pasti. Wallahu alam. Tunggulah.
Nanti saya tengok semok dulu. Tatkala syak pada masalah atau belum zahir akan dia masalah itu. Yakni jikalau ia syak pada masalah atau tiada tahu ia akan masalah itu, maka hendaklah ia mengata wallahu a'lam, atau mengata aku tahu masalah ini, tak tahu, tak ingat. Kalau kata tak tahu jatuh standard, kena kata lupa apa masalah ni. Ringan sikit. Lupa ni makna tahu cuma tak ingat ya. Padahalnya dekat-dekat kedua tu. Tak tahu mana bagi tak boleh jawab ni, tak ada jawab lah. Tapi nak kata tak tahu tu takut jatuh standard, kita guna istilah lain sikit. Kau tak boleh guna. Nak guna istilah apa? Minta maaf lah, terlupa masalah, nanti amat cek dulu. Jadi terlupa tu ringan sikit pada tak tahu. Kau lah guna. Ringan sikit lah. Yang pentingnya kita kena, kalau orang tak tahu, kau tak tahu, ataupun wallahu alam, ataupun amat lupa, nanti nak cek dulu. Yakni jikalau ia syak pada masalah atau tiada tahu ia akan masalah itu, maka hendaklah ia mengatakan wallahu alam, atau mengata tiada aku tahu masalah ini. Dan jangan malu daripada mengata yang demikian itu, seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul biladi ashar, faqala la adri hatta as'ala Jibril, fasa'alahu faqala la adri hatta as'ala Rabbal Izzah. Artinya bahwasanya seorang laki-laki bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah negeri yang terlebih jahat? Orang soalan mari tanyanya, ayul biladi syarq, tempat mana kau hak paling tak molek sekali atas dunia? Tempat tak molek mana? Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak tahu. Saya tak tahu sehingga saya tanya Jibril alaihi salam. Maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Jibril. Maka jawab Jibril, aku tak tahu sehingga aku bertanya akan Tuhan yang Maha Besar. Jibril kata tak tahu juga Rasulullah, nanti saya pergi tanya Tuhan. Maknanya, syahidnya, hadis ini riwayat Imam Ahmad dan riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Adapun sanadnya tak ada nak, kita tak ada nak biasa. Nanti kita tengok lain. Jadi kata di wajhu syahid sini ya, kalau sahih lah, maknanya yang penting sekalinya Nabi boleh kata ana la adri, aku tak tahu. Jadi kalau Nabi boleh jawab gitu, apalah dengan kita manusia biasa, tak kata boleh jawab aku tak tahu, nanti tunggu cek, tunggu saya nak tanya orang lain. Itu dia panggil tawaduk, kita kena belajar. Jadi riwayat ini jawapan dianya suquha, tempat yang tak comel sekalinya atas negeri itu di mana? Iaitulah di Kedah, pasar. Pasar tu tempat tak molek. Hak paling molek sekali mana? Masjid. Tapi masjid lah tempat orang tak perginya. Hak ramainya duduk mana? Duduk di pasar. Pasar minggu kau, pasar malam kau, pasar pagi kau, penuh semacam orang. Tak payah keluar-keluar. Tak. Pergi semacam. Buat atas bukit pun naik, buat bawah bukit pun naik. Tu. Yang betulnya suquha, jawapan dia. Yang ke-11, menerima dalil. Yang ke-11 adalah sungguh-sungguh berhadap kepada orang yang bertanya akan dia masalah. Bila orang tanya kita kena pandai tengok pada orang yang tanya. Apa dia masalah saat ni? Duduk situ. Dan menuntut faham akan soal orang itu supaya menjawab ia akan soalan itu. Maknanya kalau kita orang tanya kita, jangan duduk main lenggok lah kelai. Orang tanya ustaz nak tanya masalah ni, tanyalah. Dia duduk lenggok lah katan. Dalam Melbourne ni ada masalah juga, penyakit baru pula dia panggil. Orang tanya masalah, kita nak tanya. Tapi tangan dia duduk pecek ke telefon. Ni pun satu penyakit juga. Telefon ni kadang-kadang mengganggu kita sebenarnya. Ganggu ke tak ganggu? Ganggu dia. Orang tu tanya, dia depan kita, dia mari benar nak jumpa kita. Kena hadap muka kita tengok dia. Orang telefon mari ke dia dah. Duduk rumah dia pula tu tanya khabar. Tapi kita jawab orang ni dulu. Patutnya kita kena royak juga, minta maaf sekejap lagi telefon. Saya sedang menjawab soalan orang pertama. Barulah betul. Ni tak tahu tengah duduk buah kali-kali tu mari telefon putus cerita. Bakal layar kawan ni telenggok, kena panjang pula gak. Ya Allah panjang. Penuh peti ni peti.
Penting ke tak penting, kita kena ingat. Orang yang mari jumpa kita tu, berapa kilometer daripada rumah dia, dia melangkah mari ke rumah kita. Berapa jauh? Mana mari telefon 4 kali. Dah, ustaz ada rumah kau ni? Ada. Siapa-siapa sini, tak duduk dah ada 5 minit, nya telefon demo. Ustaz pun lagi tu nak kecek luar. Bukankah ini mengguris perasaan orang yang mari jauh nak bertemu dengan kita? Kena ingat. Maknanya, ulama alim ni bila orang mari rumah dia tanya masalah, kita kena layak hak ni dulu sebelum daripada kita duk layak telefon. Boleh tak telefon sama rakyat dia, saya sedang menjawab soalan orang lain dulu. Boleh tangguh sekejap. Telefon sekejap lagi, setengah jam lagi ke? Ataupun malam karet? Itu baru betul. Ini tidak layak orang ni. Kawan ni mari berapa puluh kilometer, nak boleh mari tu 4 kali telefon dah nak janji. Tiba-tiba layan ni pergi ke orang lain. Ini dia panggil tidak memberi hak tetamu yang ada di hadapan kita. Telefon ni memang ada sedikit kekacauan lah. Bukan kacau, telefon tak kacau, kita salah guna kadang-kadang. Jadi orang yang menerima soalan, kita kena beradab kepada dia dengan molek. Apa dia tanya? Mungkin kadang-kadang kalau kita tak dengar molek, kita pergi jawab benda lain. Itu lagi bahaya. Orang ni dengar Allah kita, boleh dia tu, ustaz kata boleh, kita boleh style lain sana. Dia pergi boleh lain. Berat tak berat? Yang ke-12, menerima dalil yang membenarkan perkataan orang atau perkataan murid. Cantik ni kitab kita. Cantik tak nanti? Kalaulah orang anak murid kita mari dalil, syekh, ustaz, tok ayah, tuan guru, ni saya jumpa dalil dalam kitab dalam hadis sekian-sekian. Lakukan apa? Dan jangan ditolakkan akan dalilnya itu kerana malu daripada orang ramai. Kerana mengikut yang benar itu wajib, dan jikalau orang yang di bawah kita sekalipun. Maknanya kalau anak murid kita, ya ustaz, saya jumpa masalah ni ada hadisnya gini dalil. Kalau kita doa alam ni tak kena tu. Jangan jekah anak murid, mari warna ni. Aku ambil daripada tu ayuh lagi ni. Nak mari dalil, mari. Jangan. Ini dia panggil tidak bersikap ulama yang muktabar. Ulama yang muktabar yaduru haitsu dalil. Dia berjalan bersama dengan dalil, walaupun orang dia kata walaupun orang di bawah dia bawa. Mana anak murid dia ke orang lebih muda mari ke, asalkan ada dalil, itulah yang kita kena pegang. Yang hidup ini tak tahu kita bahas ini panggil bekerah lengah. Dalil ke dalil lah. Hak ni kita dah pakai lama dah. Jangan kata lagu tu. Ni dia kata apa? Yang ke-12 ni menerima dalil yang membenarkan perkataan orang atau perkataan murid, walaupun murid sendiri. Dan jangan ditolakkan akan dalilnya itu kerana malu daripada orang yang beramai. Kerana mengikut yang benar itu wajib. Dan jikalau orang yang di bawah kita sekalipun. Ikut hak benar itu wajib, bukan ikut hak lama. Kerana inilah waktu Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, sewaktu dia sebut tentang masalah orang tunduk kepada orang. Bila dia bila jumpa orang besar-besar, tunduk. Imam Nawawi kata jangan tunduk. Walaupun orang besar ke mana, walaupun orang ramai tunduk, mu jangan tunduk. Wala taghtar bi kasratis sa'ilin. Mu jangan terpengaruh dengan orang ramai. Mu kena terpengaruh dengan, mu kena berjalan bersama dengan dalil. Mana jangan tunduk walaupun orang tu orang besar. Tunduk hormat hanggut kepala kita, apa tunduk sampai peringkat rokok lah. Itu Imam Ghazali dia bawa, Imam Nawawi dia nakal pendapat ulama dulu. Mula taghtar bi kasratis sa'ilin. Jangan terpengaruh dengan ramai orang, tapi kita kena ikut kebenaran. Kerana mengikut yang benar itu, ni dalam kitab kita apa ni, mengikut yang benar itu wajib. Walaupun orang hak mari sini orang muda, orang lebih bawah pada kita pun kita kena ikut. Kalaulah orang ramai, kalau hak sikit kena ikut ramai, ingatlah kita siapa kena ikut siapa? Nasaya gembala kambing kena ikut kambing. Betul? Mana ramai kambing dengan gembala dia? Kambing dengan gembala mana ramai? Ramai gembala? Ramai kambing, ramai lembu tak? Jadi kalau kita hak ramai kena ikut, maka gembala dia kena turut kambing. Lah ni kambing turut gembala ke gembala turut kambing? Gembala turut kambing ke kambing turut gembala? Kambing turut tuai dia, sebab tuai dia tahu nak bagi klik mana, nak pergi sayur rupuk mana. Jadi kita hari ni jangan ikut orang ramai, tapi kita kena ikut kebenaran, kerana mengikut yang benar itu wajib. Yang ke-13, mengikut kepada yang benar
dengan kembali kepadanya ketika tersalah ia pada suatu masalah. Manakala kita salah kata, masalah ni kita salah royak, tarik balik. Kalau kita salah cakap atas mimbar minggu ni, salah. Kita buka balik rakaman kita dengar, silap tadi. Hadis saya baca ni salah, hukum tak kena. Minggu lepas kita kena tarik balik di tempat yang sama. Bahawasanya apa yang saya ucap tadi, minggu lepas silap. Kalau dalam kuliah kita sini salah, kita betul balik dalam kuliah ini, biar orang ramai dengar bahawasanya hak kita kata minggu lepas silap. Itu dia panggil jangan malu. Kalau orang pergi buah kita hak betul-betul ni, siapa dia berdosa? Kita berdosa. Orang itu bawa dah ustaz kata. Ustaz kata ni mahal. Mahal kata mahal. Dia jaga kau ustaz tu, ustaz tarik klik 40 kali dah, dia ada main ustaz lagi. Yang ke-14, menegahkan ia akan orang yang belajar akan ilmu yang memberi mudarat akan dia. Kalau kita tahu lah orang ni ngajar ajaran sesat, ajaran sesat ni beri mudarat atau tak mudarat? Mudarat kepada agamanya dan dunianya, maka wajib kita kena larang. Royak orang tu, jangan pergi pak dia tu. Ajaran sesat. Supaya satu tempat tak jauh dekat kawasan kita ni. Ada orang yang bagi tahu kemarin, tok guru dia tu ngajar sedap. Jadi orang yang baru pergi, anak-anak murid baru pergi ni heran tengok. Bila masuk waktu sembahyang tak tahu, tak ada di atas balasah. Tak tahu mari surah. Hari Jumaat pun tak pergi. Bila orang tanya, tu guru tak sembahyang kau sekali dengan kita ni? Dia kata aku sembahyang dah. Bila? Masa orang bel tadi aku niat beres dah, tak ada apa-apa, niat dah akan jadi. Jadi orang ni bila dengar pelik gini, pakat lari. Ada hak lari. Hak tak sembahyang kan? Ajar saya niat kata. Apa nak sembahyang sok sembahyang niat sore. Kita pun nak niat juga. Nah, punya orang bel tamu tu niat sembahyang dah, beres. Klik caku makan nasi. Tak payah sembahyang apa. Dia panggil sembahyang niat. Kalau orang lagi ni, kalau kita tahu dia sembahyang niat, dia mari rumah kita tak nasi jauh. Kalau tu nasi, kita tak dekat nak makan, kita niat makan. Panik gelik kita mengapa niat. Mana agak-agak berambah kata. Dia tadanya pulah ke dia. Ada pula main niat gitu. Allahu akbar. Nak kata mana ni Pak. Jadi kalau kita tahu orang ni bawa ajaran sesat, maka wajib ke atas kita larang dia. Jangan pergi. Ataupun orang ni bawa ajaran-ajaran yang tak betul, ahli sihir ke, maka kita kena larang. Ke-15, menegahkan ia akan orang yang mengqasadkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat akan yang lain daripada wajah Allah. Mana kalau orang itu ngaji, kita tanya dia, awak belajar kerana apa ni? Kerana nak jadi pakar besar. Kita kena larang lah. Tak usah ngaji agama lagi tu, pergi ngaji engineer lalu sini. Ngaji agama ni tak boleh niat lagi tu, kena niatnya. Kenapa kamu belajar? Kerana nak memahami ilmu, nak sebar ilmu ni kepada masyarakat, dan kita sendiri nak beramal apa yang kita belajar. Kena tak situ dulu. Lepas tu kalau pakak mari kita ambil nak warna terus gitu habui. Tapi jangan niat asasnya ngaji ni kerana apa? Nak naik pakak gapo-gapo. Punuh habislah dunia ni. Yang ke-16, hendaklah ia menegahkan orang yang belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai fardu ain. Ni banyak tak kalau kira kan. Fardu ainnya gapo dia? Dia kena tahu dulu tentang akidah Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tahu juga rukun iman tu berapa. Kena tahu bab sembahyang. Kena tahu bab itu dipanggil fardu ain. Fardu ain ni satu ilmu yang mesti diketahui oleh orang itu. Kadang-kadang kita tak faham bila bunyi fardu ain kan. Kelas fardu ain lah budak-budak ngaji. Orang tua tak payah. Bukan orang tua tak payah, orang tua ke orang muda ke, selagi dia tak tahu ilmu yang wajib dia kena tahu, maka wajib dia belajar. Tak sekira tua ke muda. Mana ilmu fardu ain itu ilmu apa? Apa dia mana ilmu fardu ain? Tahu. Ilmu fardu ain mana apa? Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang. Tak boleh wakil ke orang lain. Yang pertama sekali kita kena ketahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada ke tidak? Ada. Mana dalil ada Tuhan? Nak kata mana? Boleh jawab tak boleh jawab? Kalau tak boleh jawab, mana tak lepas lagi fardu ain? Mana dalil ada Tuhan? Dalil ada Tuhannya Quran kata fa'lam annahu la ilaha illallah, ada Tuhan. Allah ni ada. Dalil Nabi pun ada. Dalil yang kita boleh faham sendirinya, ada Tuhan, ada ke dia? Makhluk ni ada. Ada makhluk besar kita mahu tak kata ada pencipta.
Mudah ya, mudah. Maknanya sekadar tu wajib setiap orang kena tahu. Dia tak boleh taklid. Tak boleh kita kata, mu tahu mana ada Tuhan? Mu aku ayat. Tak. Itu dia panggil taklid. Dalam masalah usul, masalah asas akidah, seorang itu wajib mengetahui bahawasanya adanya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mana dalil dia? Dalil yang paling simple sekali, adanya alam ini. Mudah. Tapi mudah tak mudah pun kalau tak kurus semua, tak nak jawab lah. Kau boleh jawab? Malah ni boleh lah. Itu dia panggil asas fardu ain. Kemudian fardu ain yang kedua, lepas pada akidah, dia kena tahu siapa Nabi dia. Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, sifatnya macam ni dan orangnya telah menyampaikan. Jadi kita kena tahu. Mari pula kepada ibadat, wajib kita kena tahu bab taharah. Air untuk bersuci macam mana, ambil air semaya lagu mana, basuh daripada hadas kecilnya, hadas besar, itu wajib kena tahu. Itu dipanggil fardu ain, maknanya ilmu fardu yang wajib diketahui oleh setiap orang. Mana fardu ain? Mana kalau fardu ain tak lepas lagi, tiba-tiba ngaji fardu kifayah, kata dia ni kita kena tegak mengaji fardu ain dulu. Tapi zaman kita dulu ni terbalik kuih habis dah. Balik ke tak terbalik? Baliklah budak ngaji sains dulu sebelum daripada ngaji Quran. Dan kata kau dunia terbalik habis dah ni. Balik ke tak balik dah ni? Mujur ke tak jalan dunia lagi dah. Kalau jalan yang tangan kaki lah kata baru betul. Boleh jadi sikit lagi dah betul kan. Dia panggil dunia sudah berputar. Bermula faid fardu ain itu iaitu membaik ia akan yang zahirnya dan batinnya dengan takwa, yakni dengan mengerjakan ibadat yang zahir dan yang batin, dan menjauhkan maksiat yang zahir dan maksiat yang batin seperti yang tersebut dalam kitab kita ni. Wallahu al-hadi ila siratin mustaqim. Itu dia kata Allah Ta'ala lah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Yang ke-17, apa dia yang 17? Ada orang alim yang ke-17, hendaklah ia mengamalkan akan ilmunya. Amal ilmu yang kita ada, supaya ia diikut oleh orang yang belajar itu akan amalnya dan perkataannya. Yang ke-17, wajib atas kita, atas orang yang tahu, beramal dengan ilmu. Sekarang ni beramal, kata beramal kita dengan ilmu kita. Kurang beramal. Ada tidak kata tak ada. Tapi kurang. Ramai orang tahu hak ni halal, hak ni haram, tapi pergi buat juga. Makna tu tak beramal dah tu. Tahu benda ni tak baik, pas nak dah buat apa ustaz? Semua orang buat belakang. Buat lembat tekak gitu, tak nak jawab lagi tu. Orang buat belakang ramai-ramai pakat buat. Jadi kita tu kata. Jadi kalau jumpa orang lagu ni, kita nak jawab kan? Nak jawab kan? Nak jawab kata biar kemala turut kambing lagi tu kan? Tak sabi kambing turut kemala. Ini ada orang alim yang mesti dilakukan dalam beberapa perkara. Kemudian kita akan berpindah pula kepada adab orang belajar. Adab orang belajar pun banyak juga. Jadi kita akan sambung adab kita ni dalam perbincangan yang seterusnya, insya-Allah taala. Yang penting bagi kita ya, apabila orang ni mempunyai ilmu, maka wajib ke atas dia menyampaikan ilmunya. Wajib ke atas dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat. Jadi kita itulah kita, bila kita ada ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana orang ada ilmu, fakatamahu, dia sembunyi ilmu dia, tak royak. Nasaya orang ni pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan kekang mulut dia tu dengan api neraka. Berat ke tak berat? Berat. Auto-auto saya royak. Ataupun ada ilmu, tengok masyarakat rusak habis, dia duduk tapau dalam gua, bunuh habis dia orang luar tak boleh dah. Saya kena duduk dalam gua. Tak boleh. Kerana itulah Nabi beritahu, kamu orang ada ilmu ni bersabar dengan masyarakat ramai tu lebih baik daripada mungkin duduk cokoh dalam hutan beramal seorang mu. Kerana siapa dia nak baki orang ni? Siapa dia nak baki masyarakat? Kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita dalam hadis yang lain. Nabi kita kata apa? Nabi kata bada al-islamu ghariban. Agama Islam ini dimula dalam keadaan terasing,
Tak ramai orang ikut. Ramai kata ramai mula-mula start Nabi kita dakwah. Tak ramai. Beberapa orang saja. Sikit bilangan dia. Kemudian Islam tersebar. Bila tersebar, lepas Nabi kita masuk sampai Madinah, Islam jalan rata lagi. Islam rata pergi luas jalan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iman la yaqrizu ila al-madinati kama taqrizul hayyatu ila muhriha. Nabi kita ibaratkan bahawasanya iman itu bertapak di Madinah. Bila? Waktu Nabi duduk Madinah, iman bertapak situ. Waktu Sayyidina Abu Bakar mari, iman bertapak di Madinah tapi galik keluar. Tak luas lagi. Waktu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, iman berjalan rata pindah dia. Di rata pindah seluruh dunia, tetapi di akhir zaman nanti, waktu Islam ini lemah, la ya'rizu ila al-Madinah, iman akan balik semula bertapak di Madinah sebagaimana ular balik ke lubang dia waktu malam. Maknanya Islam itu bermula di Madinah, tersebar dia. Lama-lama dia akan jadi terasing. Fasayaudu ghariban kama bada. Dia akan balik semula jadi lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, fatuba lil ghuraba. Maka mendapat kemenanganlah orang-orang yang terasing, ghuraba. Siapa dia ghuraba ni? Coba kita tengok dalam hadis. Nabi kata ghuraba allazina yuslihuna ma afsadan nas. Atau allazina yuslih hina fasadan nas. Ada dua riwayat. Ghuraba ini iaitulah golongan yang baik dikala orang lain punah. Ini kita sekarang nak mencari siapakah ghuraba di zaman kita. Dan kita harap kita lah termasuk di kalangan orang yang dianggap ghuraba, orang yang terasing di zaman ini. Waktu orang lain punah tak cara ke semaya ber. Waktu orang lain punah tak cara ke halal haram. Waktu orang lain rusak tak cara ke aurat, tak cara ke berapa dah. Telanjang bogey habis dah, anak-anak pinak habis. Waktu itu kita masih lagi mempertahankan akidah kita, mempertahankan ibadat kita, mempertahankan keluarga kita, masyarakat kita daripada terdedah pada bahaya-bahaya begini. Maka ini termasuk di kalangan golongan al-ghuraba yang Nabi kata fatuba lil ghuraba. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, al-ghuraba allazina yuslihun ma afsadanas. Ghuraba itu iaitulah orang yang membetulkan apa yang telah dirusakkan oleh manusia. Maka menjadi tugas kita, ini termasuk tugas ta'lim ni lah. Tugas orang tahu hari ini, wajib bercakap, wajib menegur, wajib kempen, wajib ajak orang biar dia balik semula kepada Islam sebagaimana keadaan yang asal. Patutlah imam-imam yang besar di antara Imam Malik kata, la yasluh hadhihi ummah illa bima salahu bihi awwaluha. Umat ini tidak akan jadi baik kecuali dia berpegang dengan kebaikan yang ada di awal dulu. Di awal agama dulu tak ada benda pelik-pelik dalam ajaran Islam, tak ada. Tapi bila mari pokok berapa tengah-tengah jalan ni, apa ni, bekalan letih habis, celaru habis, maka Islam pada waktu itu masuk benda-benda yang terasing daripada Islam. Maka kita yang duduk di zaman kecelaruan jerebu habis dari pemikiran manusia ni, maka wajib kita kembali mengembalikan manusia kepada paksi awal yang Allah SWT tinggal kepada kita. Berapa perkara? Dua. Yang pertama Quran, yang kedua hadis Nabi SAW. Jadi jangan serap pelik. Tuan-tuan jangan serap, apa kak? Sikit-sikit nak ayat hak Nabi, sikit-sikit nak ajak sunnah Nabi. Tak cukup lagi dengan belagak. Lah, belagak tu saja orang tak ada kerja dia belagak. Nak belagak pasal sayang Nabi. Kita bukan soal Nabi, kita tak usah disuruh belagak. Hak dia suruhnya ikut apa yang aku bawa. Jadi kita sekarang ni berusaha sedaya upaya mungkin. Biarlah kita termasuk di kalangan ghuraba, orang yang terasing, yang membaiki kerusakan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, maka kemenanganlah, maka kebaikanlah, kebertuhanlah bagi orang-orang yang terasing, yang gharib, yang duduk di tengah-tengah manusia yang rusak, tapi kita cuba nak baiki manusia. Semualah kena bertugas benda ni. Jadi insya-Allah taala kita akan sambung perbincangan kita dalam bab faslun fi adabil muta'allim. Ini pasal pada menyatakan adab orang belajar. Jadi malam ni kita sudah belajar adab tok guru. Tok guru ni jangan sembarangnya. Pakaian kita kena jaga,
Pergaulan kita kena jaga. Duduk jangan duduk koseh-koseh. Tak boleh jumpa tak sebab duduk juga duduk buang dengan orang telanggok tepi jalan dia tengok TV, duduk buah di kedai kopi orang tino tutup aurat budak. Ini bukan sifat tok guru. Tok guru kena jaga image dia, kena jaga perangai dia, barulah dihormati oleh masyarakat. Kalau tidak masyarakat main. Takut apa dia ada kali kita duduk buah tu. Tak ada lah penghormatan. Bila tak ada hormat, kita tegur orang yang menganyi kita. Orang tak akan hormat kepada kita apabila kita sendiri tidak menghormati diri kita dan tidak menjaga status yang Allah Ta'ala beri kepada kita sebagai seorang yang talabatul ilmi, yang mengetahui halal dan haram. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.